Okey. Sama-sama bawa budak ni. Tadi dah masuk pasir lah mata. So saya nak tunjuk betapa sibuknya kita hari ni. Kawasan ni betul-betul penuh ni dengan manusia. Macam-macam gelagat manusia lah. Tu bawah tu nampak. Ni jalan ke kolam air panas atas lah. Semua semua. Air panas kat sana tu. Okey dah, jom. Okey. Budak ni. Aduh. Ini laluan ke air panas. Sampai ke sini orang mandi nak air panas semua. Saya pernah tengok air panas ni. Api, jom kita balik dah. Tak boleh halang dah dia ni. Tak boleh halang dah dia. Dia masuk pasir dalam mata ni. Habis, apa dia habis? Pasir kat bawah tu. Jom. Okey, jom. Inilah punca air kolam ni. Tak tahulah. Oh, sorry. Semua rendam kaki kat sini. Nampak? Inilah punca dia. No. Hoi, tinggi tak mau. Jatuh. Tak mau tinggi. Jatuhlah atas. Ini tingkat satu. Air panas tu ada satu lagi tu tepi tu. Tepi tu nampak. Ini biasa orang ramai kat sini lah. 2, 3. 3 tingkat. Inilah suasana air panas sini. Air panas lah besut. Kolam air panas. Okey, jom. Yuk, bye. Ni kita nak tunjuklah suasana betapa penuhnya manusia. Tu sampai sana lah. Saya nampak sendirilah. Tak pegang. Kotor Amrin. Kotor Amrin. Dah berlumut dah tu. Segala ceruk orang pergi tengok tu. Baru sampai cari tempat dah tak ada, jauh sikit lah. No. Dari sini nampak. Itu tempat belah sana tadi lah. Segala ceruk ada manusia. Siapa nak datang pada 1 Mei lepas ni beringatlah. Tu seberang tu kolam air panas, nampak tak depan? Kolam air panas yang disalurkan daripada sini, daripada atas ni. Ni dia pipe tu macam sana. Okey. Kita jalan lagi. Kurang ni tak boleh berhenti ni. Semua penuh. Tak ada kawasan kosong dah. Semua. So, kerajaan Terengganu perlu pertingkatkan kemudahan lah. Buka lagi kawasan-kawasan yang ada. Ini apa panas kat sini ni? Di kolam ni dah tak boleh guna kot. Ni tempat perempuan sepatutnya ni. Kat sini pun ada. Tapi yang simen-simen buatan ni semua dah tak boleh guna dah. Okey. Penat sejalan dengan budak ni. Dia tak boleh berhenti. Sini. Ikut jambatan. Okey, jambatan.
Tengok tu. Saya kata tadi segala ceruk ada manusia. Sampai ke ujung sana tu. Satu. Dua. Ini gambaran paling jelas lah kesibukan hari ini di sini. Jambatan pun jam. Jual es krim ni buat duit lah. Di sana. Di dataran di sana. Di sini. Bye bye. Bye bye kawan bos. Pak. Tengok penuh. Sepenuh-penuhnya. Ada juga kawan. Okey, itu saja video hari ini. Jumpa kawan ya. Okey, sorry.